Era Kitchen. Hai, nama saya Era. Hari ni saya masak sandwich telur. Sekejap tau. Nanti saya nak bagi ibu saya. Ibu. Ya. Hari ni kita nak masak sandwich Telur. Baik, mula-mula kita kena tengok bahan-bahannya. Era sebut bahannya. Apa dia? Telur. Telur. Betul? Ini roti. Roti. Ini Apa ni? Daun daun. bawang. Yang ni? Daun Yang bawang. ni? Carrot. Yang ni? Tomato. Okey. Lepas tu? Apa ni? Mayonis. Mayonis dan Susu. susu. Okey, mari kita mulakan. Mula-mula kita kena potong bahan-bahannya. Mula-mula ambil papan. Ambil papan, kita kena potong dulu. Apa? Carrot. Carrot. Ambil. Okey. Nak ajar. Ibu tunjuk dulu. Potong. Potong dulu macam ni. Oh. Oh. Potong macam ni. Halus-halus. Okey. Era cuba. Okey. Botolnya mana? Potong yang ni. Yang ni. Yang ni. Kecil. Hati-hati. Oh. Okey. Yang ni pula. Okey. Hmm. Sengket, tolong. Bijak-bijak. Okey, potong. Bijak. Tomato pula. Tomato. Ni. Tomato. Tomato. Tomato pun nak kena potong kecil-kecil. Macam buntut. Macam tu. Potong tomato. Okey. Hmm. Cara. Oh. Kecil-kecil. Tangan hati-hati. Okey, lepas tu daun bawang. Senang je potong. Kecil-kecil juga. Macam ni. Ni. Ew. Now what? Okey, potong. Kecil-kecil je. Susah tu. Nah. Ni kecil lagi. Nak potong siri. Ambil yang ni pula. Ni potong macam ibu. Kecil-kecil je. Okey. Okey. Bang. Tak Dah. balik. Tak sana. Buang kek. Okey, lepas tu Buang atas kita lantai. simpan dulu papan ni. Tak kaki jepi lah. Kita nak pecahkan telur. Yeay. Ambil telur. Ambil telur. Tutup macam ni. Kat ni. Okey. Okey, main ibu. Pegang. Pandai. Lepas tu kita masukkan sedikit susu dulu. Nak buat. Sikit susu. Sikit. Okey, cukup. Masukkan daun bawang. Lagi. Okey, carrot. Kita nak makanan, nak menu sihat, kita kena bubur sayur. Lepas tu ambil tomato. 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 Okey, lepas tu kita kena kacau dia. Nak kacau. Sementa. Okey, macam ni. Yuk. Nak buat ibu. Lepas tu kita pun nak buat apa ni? Kita nak masak lah. Masak dalam kuali. Nanti dulu. Kita kena panaskan dapur. Okey. Okey, mula-mula sekali kita kena on dulu dapur dia. Kita nak masak. Terapi pun. Api kena slow. Perlahankan je. Pegang. Duduk. Senang je. Okey. Nak masak ke? Okey, lepas tu kita letak roti dia atas ni. Letak sekeping ni. Letak. Ni. Ni masak sekejap ni. Okey.
apa? Mayonis siapa tak letak? Siapa tak letak mayonis dengan buah ni? Minum lagi. Masak lagi. Tengok dia cair kan? Ya. Kalau jadi keras, boleh makan. Bila dah masak, kita boleh makan lah. Dia suka makan buah oren. Suka buah oren. Nah, pisang. Okey. Tak suka makan apple. Tak suka. Buah dah suka. Okey. Sihat. Sehat. Sehat boleh pandai sekolah. Pegang. 1, 2, 3. Dah masak lah. Slowkan api. Angkat dia. Angkat dia. Letak sini dulu sebab kita nak letak bahan lain. Okey, api kena tutup dulu. Sekarang kita dah siap bakar roti. Masak roti dengan telur. Kita nak hias dengan buah tomato. Okey, ambil letak susun. Tak ada elok lah. Susun kat tengah tepi ni. Okey. Macam pizza. Pizza pepperoni. 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 Dia suka pepperoni. Okey. Dah. Okey, seterusnya ambil ni. Okey. Ambil satu-satu. Susun. Susun lah tu. Lepas tu kita nak letak. Bagi ada rasa kita letak mayonis. Mayonis. Okey. Oren. Mayonis. Okey. Letak mayonis sikit. Bagi rasa sedap. Lepas tu nak buat apa? Kita tutup lah dia. Tutup dia. Tak macam sandwich je. Okey, lepas tu kita pun nak potong dia. Tak potong. Mana pisau balik? Pisau. Okey, seterusnya kita nak potong, nak bagi bentuk sepakuh ni. Nak potong. Okey, Aira nak potong. Nak. Okey, cuba. Okey, mula dari sini. Ni buat sendiri. Nak buat sendiri. Pelan-pelan. Okey. Tengok sandwich kita jadi apa? Macam tu. Tapi tu buat tu nak potong. Okey. Kita nak potong buah pisang ni. Tak nak oren. Oren dia buat jus. Nak Okey. buat apple. Okey, nak potong Apple. dengan apple. Potong. Jangan laju-laju. Besarnya kecil sikit. Besar juga. Okey. Tunggulah. Kami nak masak. Okey. Sekarang kita dah siap dah menu kita. Sandwich telur. Dengan letak buah-buah ni kan. Sekarang kita nak buat air jus. Oren. Jus oren. Mari kita lihat apa bahan-bahannya. Ini buah oren yang telah dipotong dan dikupas kulit dia. Lepas tu air kosong. Air kosong. Mari kita nak kisarkan buah ini. Dalam ni. Nak letak. Sekarang kita nak masukkan Oren. oren dalam mesin pengisar ni. Letak. Letak masuk. Okey, lepas tu masukkan sedikit air. Tak Okey, cukup. tutup. Tutup. Ya. Okey, lepas tu pusing. Pusing. Dah siap. Ibu, siapa cara macam Kita tu? kena masukkan dalam cawan. Ambil. Okey. Sebab bila kita mesin dia ada macam kasar-kasar sikit kan. Hampas dia kita kena tapis. Tak. Okey. Masukkan dalam cawan. Okey. Hari ni menu kita dah siap. Duduk. Kita dah siap sandwich telur. Sling, tolong. Dengan jus.
Okey, dah siap. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy, yummy meal time. Oh, Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 Kejapnya. yummy meal time. Yummy, 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 this yummy, banana. Yummy, 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 Oh, yummy meal sedapnya. time. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 Mana dia yummy, masak? yummy, yummy. Manis lah. Sedap. Jom minum. Manis tak? Okay, dah habis. Bye-bye. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy